Okey, Assalamualaikum cikgu. Kali ni saya akan tunjuk dan share cikgu macam mana untuk menjana RPH RBT sekolah menengah menggunakan Smart RPH. Pertama sekali, cikgu ni adalah paparan Smart RPH. Cikgu klik pada butang tambah. Okey, kemudian pilih minggu, pilih tarikh, pilih hari lah. Maksudnya contoh saya nak buat hari Khamis. Okey, pilih masa. Masa cikgu boleh edit kemudian. Kelas pun boleh edit kemudian. Okey, ini kelas. Kemudian kehadiran. Okey, kemudian pilih tingkatan, contoh saya nak buat tingkatan 3 RBT. Cikgu ada banyak subjek kat sini, cikgu boleh pilih. Okey, klik RBT. Pilih contohlah tajuk yang pertama 1.0 standard. Okey, standard kandungan 1.1 SP, saya nak ambil 1.2 dan 1.13. Cikgu boleh buat ataupun klik lebih pada satu. Okey, kemudian RPH telah dijana. Siap dah jana objektif, kriteria kejayaan, suatu benda yang boleh diukur. Kemudian aktiviti lah. Ini aktiviti dia menggunakan pembelajaran terbeza dan elemen PAK 21. Bawah ni EMK. Okey, cikgu boleh pilih drop list ni, atau cikgu nak ubah tak nak, dia automatik dah. Kemudian impak boleh pilih, boleh tulis kemudian. Dah siap, kalau tak ada apa-apa yang perlu diubah, pastikan betul, cikgu klik butang simpan. Okey, RPH berjaya disimpan. Okey, siap RPH cikgu. Okey, kalau nak cetak, nak tengok RPH, klik cetak, klik papar RPH. Boleh muat turun juga. Papar RPH boleh cetak, boleh simpan dalam Google Drive. Okey, ini adalah RPH cikgu. Kita buat hari RBT. Okey, dah siap RBT, paparan dia boleh print semua. Okey, memang cantik dia punya paparan dia. Okey, sekian. Terima kasih cikgu.